Pernah tak kita dengar orang sebut keluarga atau pasangan samawa? Bunyinya manis kan? Tapi jujur, tahu tak maksudnya apa dan macam mana nak capai? Samawa, sakinah ketenangan, mawadah cinta, rahmah kasih sayang adalah 3 elemen yang paling didambakan dalam setiap baitul Muslim. Tapi, bukan semua orang yang dah berkahwin automatik dapat semua ni. Sebab samawa tu bukan package buy one free 3. Dia kena usaha, bukan hanya diperoleh usai lafaz akad dan hantaran semata. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, iaitu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Masalahnya sekarang, ramai yang salah faham. Disangka tenteram tu datang bila pasangan yang perfect. Tapi realitinya, tak ada pasangan yang sempurna. Kerana manusia memang tidak sempurna. Ada ego, ada trauma lama, ada mental load yang kita tak nampak. Masing-masing ada keunikan masing-masing. So, macam mana nak bina rumah tangga yang samawa ni? Pertama, kena bina atas dasar takwa, bukan atas dasar trend. Takwa tu bukan semata-mata solat bersama, tapi dibina atas dasar iman dan pengetahuan agama. Jadi, setiap individu Muslim perlu mempersiapkan diri dengan bekal ilmu agama terkait rumah tangga. Selain itu, ahli keluarga Muslim juga berperanan untuk saling mendidik ahli keluarga dengan ilmu agama. Ini kerana ilmu agama adalah benteng keluarga dari api neraka, seperti yang dinyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Terkait ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, menjadi kewajipan seorang Muslim untuk mengajari keluarganya termasuk kerabat sampai pada hamba sahaya lelaki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Hadis riwayat At-Tabarani. Kedua, jalankan peranan masing-masing. Suami perlu memberi nafkah dan membimbing isteri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara yang makruf. Manakala isteri pula perlu taat, menjaga kehormatan diri dan istiqamah dalam beribadah. Inilah kunci mudah untuk ke syurga. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga solat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam syurga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Jadi, saling bekerjasamalah untuk meraih syurga. Seterusnya adalah sabar. Sabar ni bukanlah pasrah bila pasangan kita tak berubah, tapi sabar yang dimaksudkan adalah sabar untuk terus saling mendidik dan mengajak pada kebaikan dan juga sabar dalam menghadapi kekurangan pasangan. Ada hadis popular terkait hal ini, yang mana wanita diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok di bahagian atasnya dan tidak lurus. Jika cuba diluruskan dengan kasar, maka dia akan patah. Jika dibiarkan pula, ia akan tetap bengkok. Maka, Nabi memerintahkan agar berbuat baik kepada para wanita. Dari sini kita dapat pelajari, mengurus konflik dan kekurangan pasangan itu hendaklah dengan jalan sabar dan penuh hikmah, tidak gopoh atau beremosi. Satu lagi, jangan takut untuk mengalah. Dalam rumah tangga, kalah ego, menang cinta. Jangan tunggu pasangan minta maaf dulu baru kita nak berlembut. Sebaliknya, jadilah orang pertama yang meredakan ribut. Pesan Nabi tercinta SAW, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah dia yang menanggungnya. Dan yang terakhir, stop normalisasikan keganasan rumah tangga. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu. Begitu pula memukul isterinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad, iaitu berperang di jalan Allah. Jadi, dari keluarga beliau kita belajar, bila marah, diam. Bila kecewa, nasihatkan. Kalau perlu, berilah ruang kepada satu sama lain. Jangan saling menyakiti dan melukai. Jadi, kalau kita mengimpikan keluarga samawa, bukan dengan mencari pasangan yang sempurna, tapi jadilah pasangan yang sama-sama berjuang untuk memperbaiki diri. Sakinah, mawadah, warahmah bukan sekadar slogan Baitul Muslim, tapi dia adalah usaha untuk membina rumah tangga impian yang diharapkan dapat berlanjutan sampai ke syurga. Dan yang paling penting, membina keluarga samawa adalah sebahagian daripada melaksanakan sunnah Nabi SAW yang terindah, iaitu melestarikan generasi Muslim yang unggul sepanjang zaman.